Bila Husna nak balik? Balik. Mana Reban tu? Rumah macam kandang tu bukan tempat Husna dah. Lagipun mak halau Husna kan? Dia tengah marah masa tu. Dia marah dia boleh buat macam tu. Tak apalah bah, Husna pun dah dapat apa yang Husna nak dekat sini. Kemewahan, kebebasan, disayangi, dihargai. I cakap gugurkanlah. Tak faham ke? Tak nak. I tak ready lagi nak jadi bapa. So you ready nak jadi pembunuh? You nak ke budak tu jadi senasib macam you? I takkan tinggalkan di depan rumah orang. I dah cakap I tak ready and I know you pun tak ready. Kita dah build this business sama-sama dah berjaya. I tak nak gagal dalam bisnes ni. So you better gugurkan budak tu.